Masuk hutan, kita sebut apa? Kalau masuk hutan, apa kita sebut biasanya? Atuk nenek, cucu tu pelalu. Kita boleh jadi cucu dia. Tak boleh. Saya bagi tahu awak, tak boleh, salah. Kenapa kita nak minta perlindungan daripada jin? Salah, tak boleh. Kita sebut atuk nenek, cucu minta lalu, cucu mau kencing ke apa semua, tak boleh. Salah tu. Tak boleh begitu. Bahawa sebab perlindungan tu hanya daripada Allah Ta'ala, jangan minta daripada jin. Kalau kita minta perlindungan daripada jin, kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Syirik tu maksudnya apa? Menduakan Tuhan tak? Sedangkan Allahus Samad, Allah yang sebagai pelindung. Jadi Allah satu, Allah yang melindungi, yang kedua jin melindungi. Jadi dua pelindung kat sini. Syirik lah tu. Jadi masuk hutan jangan sebut begitu. Sebut apa? Bismillah ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah doa-doa yang lain pun boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan doa-doa yang lain pun boleh. Asalkan doa tu memang kita minta dengan Allah Ta'ala, bukan minta dengan jin. Lepas tu jangan lagi kita ajar anak gitu lah. Masuk hutan ni yang sebut benda ni. Tulis siap. Okey. Atuk, nenek, cucu minta lalu ambil. Berkemah kan nanti? Nak berkemah ke dalam hutan apa semua. Tak boleh. Salah benda tu. Jadi kita kena benda tu, benda yang salah ni kita kena tinggalkan lah. Yang baik daripada orang dulu tu kita terima. Yang salah tu kita kena tinggalkan. Tu hakikat sebenarnya. Jadi kalau benda yang berkaitan akidah ni, kita kena bertegas. Satu poin dia, kena bertegas tentang akidah.